Okay, Assalamualaikum. Apa khabar? Hari ni hari Jumaat. Hari ni Jumaat, balik kerja awal sikit. Jadi, apa yang aku buat hari ni adalah kita makan dulu setelah balik kerja. Beli 3 bungkus. Beli sekali dekat wife, lepas tu sekali dengan adik aku. So, apa yang nak borak pada hari ini ialah aku ada beli sesuatu 2 minggu lepas, tak silap. Benda tu aku beli satu lens kamera ni. Aku beli dekat Shopee je, tak silap. DM aku kalau ada yang nak series link lens apa aku pakai. Lens tu aku beli sebab nak pakai untuk kamera lah. Sebab ada plan nak teruskan job wedding balik dan semula, sebabkan kuasa aku dah mungkin free sikit masa sebelum ni bekerja sambil belajar, dan aku baru je habis convocation. So boleh tengok insert, boleh tengok gambar ni. Ni convocation aku, dan aku dah selesai dah convocation. Maksudnya belajar dah habis, jadi kerja je lah. Dan tu macam korang tahu, bila kita kerja ni, kerja satu dia tak cukup. Itu yang pertama. Kedua, kerja kalau satu benda je kita buat, mungkin kita akan rasa boring dan tak ada perkembangan yang kita akan dapat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu, kita borak sangat. Baik, makan. Jadi apa yang aku buat, beli lens balik, aku kumpul balik equipment yang perlu ada balik untuk job wedding. Dan pada hari ni ni video unboxing. Korang tengok dulu unboxing ni, dan aku nak bagi tahu juga sebelum kau tengok ni, aku baru selesai buat R&D dan now aku dah buat perfume sendiri. Korang boleh tengok. Tak syak pula. Ni. Ini perfume ni baru selesai R&D. Aku buat 2 jenis. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat. Alhamdulillah, hari ni saya terima satu bungkusan. Bungkusan ni saya beli lama dah. Mungkin hampir dekat 2 minggu atau seminggu lebih. Kerana barang ni saya order daripada luar negara. Tak silap saya daripada negeri pula, negara Indonesia. Okey, jiran kita. So, apa barang aku beli ni adalah barang-barang kamera. Apa yang aku dapat sekarang ni, aku tunjukkan. Ini adalah satu filter. Filter ni kegunaan dia daripada untuk cahaya lah. So, kalau korang tengok tadi, bil tu dalam bentuk rupiah. Maknanya aku beli benda ni daripada Indonesia, rupiah. Jadi barang ni adalah lens kamera Canon. Sedap baunya. Kalau benda-benda baru ni memang sedap baunya. Okay, lens ni aku beli sebabkan aku baru upgrade kamera. Okay, kamera sebelum ni aku dah jual dan aku beli kamera baru. Dan sekarang ni adalah lens yang aku beli adalah 18-55mm. Ini boleh katakan lens yang biasalah, yang kita kalau beli kamera baru kita akan dapat lens inilah. Lens ini adalah lens yang dipanggil kids lens ataupun lens yang normal biasa-biasa, untuk gambar family pun boleh. So lens ini adalah edisi yang baru. Okey, 50mm. Okey, dia ada silent motor. So dia tak akan bunyi, focusing dia tak akan bunyi. So kalau kita zoom apa semua, dia tak akan bunyi dan dia silent. Tak adalah kita nak fokus tu bunyi zzz. Okey, lens ini ada stabilizer. So kalau aku nak buat video kejap lagi, autofocus, minimum focus, stabilizer sangat baik untuk buat video. Tapi aku beli lens ini untuk kegunaan shoot wedding.
dan focusing dia agak smooth. Shoot family agak sesuai dengan lens ni. Aku harap dan korang doakan supaya aku dapat shoot video-video akan datang pakai kamera. Buat masa sekarang malu lagi nak pakai kamera kedabak untuk shoot vlog. Sekarang ni adalah semangat baru. Okay, jumpa lagi di next video. Bye bye. Sorry, aku buat dalam 5 jenis wangian, okay, dan 2 jenis packaging. Satu 35 ml macam ni. Berapa harga belum bagi tahu lagi. Belum decide lagi costing apa semua. Baru selesai R&D dan baru selesai buat branding. So ini yang first. Second, untuk orang yang bajet, ini. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Korang-korang sihat? Welcome sekali lagi untuk video review. Hari ni, sekarang ni aku nak buat satu video secara ringkas untuk aku review. Ya, aku ada satu terima bungkusan ni dan aku beli ni daripada Shopee je. So, barang ni adalah barang paling penting kalau sesiapa yang main gadget, kamera, apa-apa DJI ke, DJI Pocket Osmo ke. Sebenarnya penting ada benda ni. Sebab apa? Benda ni adalah tempat penyimpanan khas untuk orang panggil apa? Gadget-gadget dan sebagainya. Kalau siapa yang tak ada, itu yang boleh menyebabkan rosak kita punya gadget tu. So benda ni sebenarnya until 2000 berapa lagi aku memang nak beli, tapi tak kesampaian sebab aku jenis yang macam pakai kamera sekejap, aku simpan dalam box yang bajet-bajet dan aku jual. So aku hari ni aku beli betul-betul khas nak simpan lama sebab hampir 2024 dan 2025 aku tak buat job. Jadi aku kurang pakai kamera aku takut dia akan jadi berkulat atau fungus. Jadi aku belilah satu box ni, dia panggil dry box. So dalam ni dia akan bagi tahu apa yang dia sediakan dan apa alat-alat. So dia ada kunci ni dia boleh kunci sebab bagus. Kalau kunci ni bukanlah untuk orang rompak atau sebagainya, tapi bagus untuk anak-anak kita, tak boleh kacau. So aku beli benda ni juga sebab kerana aku ada anak aku akan main kamera tu kalau aku letak bukan-bukan. So dia ada instruction untuk berapa watt dekat belakang tu, dia perlukan dalam tu berapa kedapan yang perlu ada supaya fungus tak ada. Okay, so aku harap korang juga boleh beli benda ni sebagai aset penyimpanan alat-alat gadget korang supaya tak akan jadi rosak macam tu. Aku dah banyak kali dah banyak lens yang korbankan sebabkan lens ni dia akan jadi berkulat, dan bila berkulat dia akan efek kepada gambar atau video korang. So kalau korang nak jual kamera juga, pihak kamera akan tengok ada fungus ke tak, ada kulat ke tak. Jadi kalau ada bekas penyimpanan ni akan mengelakkan daripada berkulat. So bolehlah korang buat simpan, barang korang tak akan rosak, dan juga mengelak daripada rosak barang-barang korang. Dan sekali-kali bolehlah korang kunci. Macam aku ni, aku letak di tempat khas, aku kunci, aku letak barang-barang aku semua. Aku boleh uji ni, anak aku dah tak boleh nak main bisik-bisik. Kalau kita letak atas meja almari macam tu, mungkin boleh jatuh dan boleh rosak ataupun anak-anak kita boleh kacau. So itu saja video kali ni. Bye. Ini 12 ml. 12 ml. Korang kalau berminat boleh pergi ke IG A2 Perfume. So detail dekat sini lah. So A2 Perfume ni aku ada tulis dekat sini, welcome to A2 Perfume. Perfume ni bukan untuk kita pakai saja, dan untuk tanda kita appreciate orang-orang sekeliling kita. So ini 12 ml. Harga pun aku belum tentu lagi, tapi dia murah sikit berbanding yang atas ni.
Ini 35 ml. So, harga belum decide lagi. Tapi insyaAllah akan direliefkan. Aku akan reliefkan perfume ni sebab belum buat marketing lagi. Kalau korang buka IG yang aku buat itu perfume ni, dulu aku pernah jual dah, tapi aku tak teruskan. Aku tak silap aku order dalam pembekal tu dalam 1000 botol. Aku jual dan habis aku stop sebab sibuk dengan kerja, tak sempat nak fokus. Itu aku buat pada tahun 2022, tak silap aku 2022 atau 2021 macam tu, ingat tak ingat lah. Boleh tengok gambar tu dekat page aku, ada je page itu perfume, so korang boleh follow lah dulu. Dan hari ni 2025 aku buat semula sebab kan niaga ni biasa je sebenarnya. So aku buat balik, rasa macam tak payah kerja bersama kan. Kita nak berhenti tak boleh, so kita buatlah. Itu hanya macam hobi kita, tak salah kan. Korang yang tengok video ni, subscribe channel, bantu aku, komen je apa-apa komen, apa yang aku nak buat, apa yang aku boleh buat, dan ada suggest apa-apa, projek je lah, okey je. Dan aku nak bangunkan semula industri kreatif untuk aku lah, untuk live aku. Untuk yang lama dah follow, mungkin dia tahu aku fotografer, videografer, designer, video editor sebelum ni lah. Lepas tu disebabkan COVID, drop sekejap, kita buat bisnes lain, buat bisnes marketing, agency marketing. Lepas tu ni company aku kan, so kita drop lagi, kita stop sekejap, ambil nafas, buat peniaga perfume. Lepas tu aku dapat job dengan one syarikat ni, so aku stop sekejap, aku sambung belajar dan aku kerja sekarang kita buat balik bisnes kita. Kalau ada yang tanya kenapa jadi macam tu, kenapa tak teruskan bisnes dia, ada orang dia memang ada sokongan dia kat belakang, memang kuat gila. Maksudnya dia buat bisnes, kalau drop atau jatuh, dia ada support belakang, support sistem, support kewangan dan sebagainya, so dia boleh buat kerja, boleh teruskan lagi. Ada orang dia memang tak ada support kat belakang. Maksudnya kalau kau buat kerja tu drop, ataupun bukanlah bankrupt tapi drop sekejap, mungkin bisnes kau start sekejap, ada support, kewangan tak kukuh masa tu, so kena cool down sekejap, cari kerja lain untuk backup kehidupan kau, family kau. So lepas tu survive sekejap, come back balik, tak ada masalah. Bagi aku, kita tak boleh ikut rotak orang lain lah. So bisnes ni keras sikit lah. Ada orang memang lahir-lahir family business dan ada support system dia tersendiri. Maksudnya modal, ataupun dia modal dia create sendiri, tapi apa-apa jadi dia ada backup. Macam aku memang lahir dalam keluarga business, tetapi bukanlah business yang besar. So kita berjalan pun atas kaki sendiri ya. So aku bermula pun atas kaki sendiri ya. Okay? Apa-apa, jumpa lagi. Bye.